Manusia dua muka. Pada abad ke-19, lahir seorang bangsawan yang bernama Edward Mordred. Daripada luaran, dia nampak sempurna, nampak tampan. Tetapi di sebaliknya, dia mempunyai satu rahsia yang gelap. Edward Mordred dilahirkan dengan dua muka. Dia mempunyai satu muka di hadapan dan satu muka di belakang. Muka itu tidak bercakap, tidak makan dan tidak bernafas. Tapi apa yang diberitahu Edward bahawa muka itu hidup. Edward memberitahu bahawa muka itu akan tersenyum saat Edward menangis. Dan apa yang paling menyeramkan sekali adalah apabila pada waktu malam, muka itu sering berbisik kepada Edward. Setiap malam, muka itu akan berbisik perkara-perkara yang jahat tanpa henti kepada Edward. Di antara ayat-ayat yang sering dibisikkan kepada Edward pada waktu malam adalah, "Aku nampak apa yang kau mimpikan, tiada syurga, hanya kegelapan dan kau milik aku." Ini adalah beberapa ayat-ayat yang telah dibisikkan oleh muka itu kepada Edward pada waktu malam. Edward merayu. Dia merayu kepada Tuhan, dia merayu kepada doktor. Apa yang Edward cakapkan adalah, "Buang muka ini sebelum aku hilang akal." Tetapi tiada siapa yang berani. Akhirnya pada usia 23 tahun, Edward Mordred mengambil nyawanya sendiri. Selepas kematian Edward Mordred, terdapat sekeping nota yang berada di atas mejanya. Di dalam nota itu tertulis bahawa buang muka ini sebelum ia mula bercakap lagi. Edward Mordred, satu nama, dua takdir dan satu misteri yang kekal hingga ke hari ini. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan follow saya di Shimo Sashimi, okay? Assalamualaikum. Shh.